Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel CEO on Tour. So guys, untuk video kali ni JDT menentang Kelantan Darul Naim. So dijangka macam biasalah, saya nak jangka lah JDT mesti menang, cuma tak tahu berapa. Aku baru sampai ni, baru lepas balik kerja, lepak amat. Dah apa panjang cerita, jomlah kita masuk. Agak-agak berapa gol? Wah, tu gol 8. Tanpa berfikir panjang, 8 gol mat. 8 ni. Tengok saya pelik kalau 8. Dah faham boleh dapat 6. Betul juga aku lupa. Yalah, tapi nanti kau tak rasa ke Akbar besok kan dia jadi macam lain sikit. Kalau yang sebelum ni menang 7-0, dia akan kata kebangkitan. Kalau kita mesti ada negatif-negatif sikit lah. Dia punya ayat ni lah. Ni lah dia, aku rasa dia tak post pun. Dia akan bagi tahu Kelantan Darul Naim, isi masalah apa semua. Yalah, betul kan. Tapi itu mah realitinya Liga kita ni. Gaji. Itulah bila lah nak settle. Kesian. Kelantan tak ada yang datang pun apa, tengah mood beraya lagi pun jauh kan. Abad amat keeper. Okey. Home. Gol! Wow! Versus score. Striker naturalisasi. Versus lagi, man. Kelantan. Aduh, backup tak ada. Lambat. Kena potong. Boom. Baik dah. Hat-trick terus Patson. Mai. Minit ke 24. Lah, check possible offside ke? Okey, gol cantik Patson. Gol lah. Wait. Apa dah gol lagi? Baru cakap. Tambah satu lagi gol. 4 gol setelah. 4 gol weh Patson. Baru minit ke 26-27 macam tu. 4 gol. Dia 7 minit 3 gol. Tak dapat dia seorang. Semua dia sapu. Sapu
Okey, ni dia member kita belikan Zeus. Oh, terima kasih banyak. Aku tak minta delivery Member sendiri yang datang belikan. Terima kasih banyak Selamat Hari Raya, selamat Raya. Thank you. Janganlah banyak kali awak bagi kita ni tau, belanja kita air semua tau. Apa pun terima kasih banyak Okay. Baik. Awal. Oh. Woi, pak. Memang tak ada luck lah untuk Roman. Okey, Roman. Akhirnya Roman dapat juga gol Roman Morales. 6 dah, Mat. Roman Morales first half tadi bukan main payah nak skor. Berapa banyak peluang dia dapat jadi kan. Melak dapat dia. Ni akhirnya dapat jugalah. Dia usahalah juga untuk dapatkan satu gol pun. At least ada gol lah. Okey lah tu. Thank you. Hese. Woi! Ya Allah! Dapat. Woi! Gol! Romel pula gol yang kedua. Dia lagi boleh hat-trick ni. Nanti persen 6 gol, Robert 3. Dalam GSA dah dapat Segambang tengok. Siapa tu? Badak skor. Tiba-tiba Badak ada Dia masuk. Sudah. Aku tak tahu pun Badak ada main sekali. Tahu-tahu dah skor. Dia tukar dengan Mac lah. Betul juga. Dia tukar dengan Mac David lah. Tak perasan lah. Tiba-tiba ada kat situ. Tak. Tiba-tiba ada tu okey. Tiba-tiba skor. Darul Saad. Ini nak puasa paling. Come on. Boom. Tahulah nampak Abad buat kerja. Ya tu. Hiburan kita masuk, Mat. Mo Sumare. Come on, Sumare. Terus skor ni. Tak cakap banyak. Terus skor. Kelantan attack. Shoot je terus. Shoot. Lambat. Kau tolak lagi jauh bola tu kenapa? Kelantan. Boom. Wey. Okey, sebentar. Ya. Aduh. 6-6-6-4. Attender untuk malam ni Biasalah mood raya lagi. Sumare. Mana? Sumare hilang dari radar. Aduh. Okey, Grecek skor. Aduh, rasa tak nak skor. Woi, melekat pula.
hiburan. Ada assist kan. Satu lagi. Dia 10. Tapi kau punya prediction habis lah. Tak kena lah. Waduh, prediction aku dia memang tak kena lah daripada Muzam. Rafiq Rahim 9 dah Mat. Aduh. Dapat lagi. Woi. Copot nak gol kedua Mat. Hampir-hampir. Wow. Oh, apa lagi? Kenyang. Santapan raya untuk JDT. Okey. Dah tak ada apa lagi dah. Ini apa? Last game liga kan? Last home game liga. So lepas ni ada lagi satu game. Satu game away kan? Lawan Kuching. Dengan final. Dengan final dia lah. Habis season ni. Jumpa season lepas. Jumpalah kita di season hadapan. Tu je lah aku nak balik lah. Penat lah. Dah lah baru balik kerja. Okey, 9-0. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di musim hadapan.